Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis pada malam ini, Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan makmum, hadirin dan hadirat, dan juga kepada kumpulan qasidah yang baru sahaja mempersembahkan persembahan tadi. Mudah-mudahan kita semua akan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Pertama-tama, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah dan sama-sama dapat hadir ke rumah Allah untuk kita sama-sama dapat beriktikaf di dalam rumah Allah, dan sama-sama dapat kita tunaikan solat fardu maghrib dan fardu isyak secara berjemaah, dan sama-sama dapat kita meraihkan hari keputeraan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi amal soleh yang diberi pahala, yang diterima dan diredai oleh Allah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan kita mendapat pahala dan kita mendapat kasih sayang daripada Allah, dan mudah-mudahan melayakkan kita untuk mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak. Sidang jemaah rahimakumullah, kita bertemu pada malam ini dengan tujuan dan matlamat ingin menunjukkan dan menyatakan cinta dan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pada malam ini, perkara pertama saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan, mari sama-sama kita menyatakan rasa syukur alhamdulillah kerana kita telah dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bukan semua orang yang hidup di dalam dunia ada chance, ada peluang untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang-orang yang dipilih untuk menerima hidayah akan dapat peluang untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita nak kira daripada sudut logik akal, kaum, bangsa dan manusia yang paling layak untuk jadi umat Nabi Muhammad, ikut logik akalnya sudah semestinya lah kaum Nabi Muhammad itu sendiri. Sudah sepastinya lah sanak saudara Nabi Muhammad itu sendiri. Sudah semestinya orang yang hidup sezaman dengan Nabi, sekampung dengan Nabi, sebahasa dengan Nabi, kenal Nabi, malahan mendengar ceramah daripada Nabi, patutnya orang inilah yang mendapat hidayah daripada Allah ikut logik akal. Tapi itulah yang berlaku, sidang jemaah rahimakumullah. Tidak semua orang hidup sezaman dengan Nabi terima dakwah Nabi. Tidak semua sanak saudara Nabi beriman dengan Nabi. Tidak semua orang yang kenal dan cinta kepada Nabi dapat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah takdir, itulah iradat Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.
Sadaqallahul azim. Allah menyatakan kepada Nabi kita Muhammad, wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang-orang yang kamu sayang, tetapi akulah, kata Allah, yang akan memberi hidayah kepada orang yang aku kehendaki. Ya tuan-tuan, kalau ikut logik akal, orang pertama patut dapat hidayah adalah Abu Talib, pakcik Nabi. Dia adalah orang paling sayang kepada Nabi. Dia memelihara Nabi sejak daripada usia Nabi 9 tahun sampai Nabi kahwin dalam usia 25 tahun. Itulah ayah yang menggantikan ayah Nabi. Ya, Nabi Muhammad anak yatim. Ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sewaktu usia Nabi dalam kandungan, 2 bulan dalam kandungan. Ya tuan-tuan, yang kita selalu dengar orang baca kitab berjanji, walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani ala mashhuril aqwalil mawiyah tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Ini tuan-tuan lagu Yaman, lagu lama, lagu rugby orang panggil. Kalau tuan-tuan dengar orang tua-tua, itulah lagu dia, lagu rugby. Rugby ni lagu naik unta. Itu lagu orang lama kan. Kalau tuan-tuan dengar orang lama, itulah lagu dia. Apa makna? Dan tak kala sempurna Nabi dikandung ibunya 2 bulan sahaja, telah meninggal ayahnya Abdullah di Madinatul Munawwarah. Itu makna dia. Nabi 2 bulan dalam kandungan, ayah meninggal dunia. Siapa jaga? Dia dilahirkan, akhirnya dijaga oleh mak dia kejar. Lepas tu dijaga oleh mak susu dia, Halimatus Sa'diah kejar. Balik semula mak dia jaga. Lepas tu atuknya jaga. Lepas tu usia 9 tahun atuk mati, dijaga oleh Abu Talib. Abu Talib ni sayang kat Nabi lebih daripada siapa-siapa sayang kat Nabi. Abu Talib ni jaga Nabi macam anak sendiri, malah lebih daripada anaknya disayangi. Abu Talib, bila Nabi jadi Rasul, Abu Talib orang paling kuat bela Nabi. Masa ada Abu Talib, Nabi kata orang kafir tak berani sentuh batang tubuh Nabi Muhammad. Kata Nabi, masa aku ada dengan Abu Talib, tak ada orang berani ganggu aku. Itulah powernya Abu Talib. Dia kata, siapa nak ganggu Muhammad, langkah mayat aku dulu. Oh, hebat tak hebat? Dia bagi amaran kat Mr. Abu Lahab. Abu Lahab, Abu Jahal, jangan mengada-ngada tu anak aku. Kau sentuh dia, maknanya kau perang dengan aku. Dahsyat. Tapi itulah hidayah Allah. Abu Talib dekat nak meninggal, Nabi jumpa dengan dia. Nabi agak lagi jumpa. Nabi minta dia masuk Islam. Ya ammi qul la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ucapkanlah bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ucapkanlah bahawa aku ni Rasulullah. Abu Talib senyap. Abu Talib serba salah. Kalau aku mengucap, nanti apa kata Abu Lahab pula. Kalau aku ni tak mengucap, apa kata Muhammad. Duduk tengah-tengah. Ada ramai orang Melayu passion tu, nak ikut sebelah sini, takut sebelah sini kata apa, payah juga kan. Jadi susah pula dia kata. Tengok jadi perangai macam Abu Talib. Kita ni dalam memilih, jangan tiru macam Abu Talib. Jangan kata tak, saya tengah-tengah, nanti sebelah sana salahkan saya, tak seronok, sebelah sini tak suka, saya tengah-tengah. Jangan. Kita kena ada berpihak kepada kebenaran. Ya, jangan jadi macam Abu Talib, jadi macam Abu Bakar. Abu Bakar kata, walaupun sebelah sana tak suka, aku tetap berpihak kepada kebenaran.
Kita kena pandai memilih. Tetapkan hatimu kebenaran. Ya, pilih yang berpaksikan, berlandaskan kebenaran, keadilan, kebajikan dan kebaikan. Jangan pula saya serba salah ustaz. Nak pilih salah, tak pilih pun salah. Itu namanya orang macam Abu Talib. Tak boleh buat keputusan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Abu Talib akhirnya mati tak mengucap 2 kalimah syahadah. Kenapa? Sebab tak dapat hidayah. Orang kedua patut dapat hidayah kalau logik akal. Patut dapat jadi umat Nabi Muhammad siapa? Orang itu ialah Abu Lahab sendiri. Abu Lahab, tuan-tuan, jangan peleceh-peleceh dia. Dia orang pertama mengadakan kenduri pada hari lahir Nabi. Orang pertama buat kenduri hari lahir Nabi ialah Abu Lahab. Abu Talib tak sempat sembelih unta. Abu Lahab kata, kau ni bukan kaya sangat, miskin. Aku kaya. Abu Lahab kata, aku sembelih 7 ekor unta. Malam ni saya tak tahu orang sini unta ke kambing di sebelahnya. Kalau tuan-tuan tak sembelih 7 ekor kambing, leceh kalah dengan Abu Lahab. Abu Lahab 7 ekor unta. Ulama menyebut hari lahir Nabi, Abu Lahab antara orang paling gembira dan orang paling hebat nampak seronoknya dengan dia buat beberapa perkara. Yang pertama, Abu Lahab dia sembelih 7 ekor unta, satu riwayat, buat kenduri. Yang kedua, dia merdekakan hamba yang paling dia sayang, nama dia Suwaibatul Aslamiyah. Kerana seronok tuan-tuan dengan berita kelahiran Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Suwaibah khadam dia. Dia kata, oleh kerana kamu cerita berita gembira, aku merdekakan kamu. Yang ketiga, diupahnya pula Suwaibah ini untuk menyusukan Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Aminah susunya tak cukup masa tu. Ni terornya Abu Lahab. Kalau anak atau anak saudara susu tak cukup, dia tak cari mak susu New Zealand. Kita ni lagak tuan-tuan, sembang macam hebat sangat. Tapi anak bagi cari mak susu, namanya everyday ever ready. Nak susu sebab tu perangai budak-budak sekarang ada imbas-imbas sikit lah. Adalah ala-ala mak susu dia. Kadang-kadang macam mak betul, kadang-kadang macam mak susu. Mak kata, mak tolong mak kejap, bunyi macam mak susu dia. Jadi tak boleh marah kat dia. Kan? Kadang-kadang budak-budak ni pergi sekolah, cikgu tak larat mengajar. Sebab budak ni buat dia berkelip-kelip tengok muka cikgu dia. Datang perangai mak susu dia, buat dia bebal semacam dia kan. Kadang-kadang ditanduknya pokok bunga, habis pecah pasu bunga. Cikgu tak boleh marah. Masa tu darah mak susu dia datang daripada New Zealand. Itulah kesian kat mak-mak susu dia orang ni. Bila dah menopause, disembelih pula, dia hantar ke Malaysia datang sebagai daging import. Anak makan daging mak. Inilah dia tuan-tuan. Ramai anak-anak kat Malaysia makan daging mak susu dia. Daripada New Zealand tu. Masa makan daging import. Jaga memang. Tuan-tuan, ni masalah. Abu Lahab 3 benda dia buat. Sebab itu dalam kitab Berjanji dia sebut, ada riwayat menceritakan Abu Lahab ini pada setiap hari Isnin, walaupun berada dalam neraka, dapat isap jari keluar air kerana dia mengupah Suwaibah tolong susukan Nabi pada masa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia buat kenduri, kerana dia ini merdekakan hamba, maka Allah balik-balik setiap hari Isnin boleh isap jari keluar air. Orang lain tak boleh. Ini tuan-tuan Abu Lahab. Patut dia dapat hidayah, tapi itulah hidayah Allah. Abu Lahab tak dapat hidayah. Dia hanya sambut hari lahir Nabi, tapi dia tak sambut Nabi. Ini saya nak pesan kat tuan-tuan, kita sambut hari lahir Nabi bukan kerana hari, tapi kerana Nabi. Ada beza, ya. Jangan sambut hari lahir je. Hari lahir Nabi, Masya Allah, semangat dia berarak sana berarak sini. 2 hari lepas tu minum arak sana minum arak sini. Dahsyat tuan-tuan. Kita tengok macam okey je, lepas tu karaoke, jangan main. Tuan-tuan, hari lahir Nabi, kita hendaklah menghayati perjalanan hidup Nabi dalam kehidupan. Kita akan berjaya dunia dan akhirat. Tengok-tengok hari lepas tu laga pipi dengan pelakon pula. Tuan-tuan kan, laga pipi tuan-tuan, peluk dah tua-tua pun peluk juga laga pipi kan. Astagfirullahalazim.
Tengok-tengok sambut birthday. Sambut birthday tuan-tuan dekat hotel dekat London sana. Oh, tuan-tuan mabuk. Ya, ada catwalk pertunjukan fashion. Ya, dipersilakan pergawati untuk menggayakan tarian punggung masing-masing. Goyang punggung depan dia. Terbeliak mata, perut boroi, mata dah tua tapi nampak lagi goyang punggung orang ni. Astagfirullahalazim. Tapi hari sambut Maulid Nabi, kita hendaklah mengikuti jejak langkah Nabi. Nabi mana yang kamu ikut sambut birthday ada arak ni? Nabi mana yang kamu ikut kalau seronok naik atas patah belaga pipi dengan betina? Nabi mana? Labu-labi pun tak buat. Tuan-tuan kata, astagfirullahalazim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat ni berlaku ni. Hari lahir Nabi je sambut sebab seronok dengan hari lahir. Ini ala Abu Lahab. Kita sambut hari lahir bukan kerana hari, kerana Nabi. Maka saya tulis satu buku tuan-tuan, malam ni tak sempat bawa. Sebab apa? Dah masih dalam percetakan. Buku saya Buktikan Cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimah tu saya tulis awal-awal, sambut maulid ke nak sambut maulud? Nak sambut maulid ke sambut maulud? Dia beza. Maulid tu hari lahir, maulud Nabi yang dilahirkan. Tapi saya kata kita kena gabung. Kita sambut maulud pada hari maulid. Kan? Maulid untuk maulud. Yakni hari lahir untuk kenang Nabi yang dilahirkan. Tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan yang pertama mari syukur kerana walaupun kita ni bukan Arab. Orang esok ngomong Arab. Tuan-tuan kan. Orang ngerti. Orang ngerti ngomong Arab dia kata kan. Saya tak pandai waktu kata cakap Arab, tapi masih dipilih oleh Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan boleh bayangkan, orang pertama Jawa masuk Islam, orang pertama Melayu masuk Islam, orang pertama orang Banjar masuk Islam. Macam mana ya tuan-tuan? Dalam sejarah disebut orang pertama masuk Islam dekat Malaysia nama dia Wak Parameswara. Wak Parameswara ini asalnya orang Jawa, pergi ke Palembang, akhirnya merantau sampai ke Melaka. Saya yakin Wak Parameswara ini orang ngerti ngomong Arab. Saya yakin tuan-tuan. Dia hanya Wak ni pandai ngomong Jawa aja tuan-tuan. Tapi dia jadi raja negeri Melaka, Parameswara. Bila Melaka menjadi bandar pelabuhan, akhirnya datanglah Syekh Abdullah, datang daripada Hadramaut Yaman. Maka Syekh ini bersama dengan rakan-rakannya berdakwah dan mengajak para Parameswara untuk masuk Islam. Masya Allah. Cuba tuan-tuan bayangkan dialog Pak Syekh ni. Ya Parameswara, ad'uka ila an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wak Parameswara jawab, Pak Ustaz, wak orang ngerti. Pak Ustaznya ngomong apa-apa. Kan? Tapi bayangkan macam mana dia boleh dapat hidayah. Itulah ketentuan takdir Allah. Abu Lahab faham bahasa Arab. Yang dakwah kepadanya ialah Rasulullah sendiri, insan terbilang, pendakwah terunggul yang paling hebat, Peter, Fasih, yang paling hebat berbahasa, yang muka paling berseri-seri, paling lunak, paling lembut, Nabi Muhammad. Tapi dia tak masuk Islam, Abu Lahab, sebab hidayah tiada daripada Allah. Ya, Parameswara dapat hidayah. Akhirnya diislamkanlah menteri-menterinya dan satu Melaka. Akhirnya sampailah ke tempat kita. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Sebab itu kena rasa syukur dan bangga kita dapat jadi umat Nabi Muhammad, dan kena pertahankan kurniaan Allah ini kepada anak cucu kita. Ya tuan-tuan, kena rasa hebat jadi orang Islam. Ya tuan-tuan, kena rasa kita ni Allah bagi kurniaan yang tidak terhingga banyaknya, dengan kita diberi hidayah dapat jadi umat Nabi Muhammad. Bak kata seorang sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, nahnu qaumun adillah, dulu kami kaum yang hina masa berada dalam jahiliyah, fa'azzana Allahu bil Islam, Allah muliakan kami dengan kami dapat hidayah masuk Islam. Famahma nabtaghil izza bi ghairi ma a'azzana Allahu bi azallana Allah. Tapi ingat, andai kata kami nak cari kemuliaan lain dengan meninggalkan Islam,
yang diajar kepada kami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan timpakan kehinaan-lah pula kepada kita. Ini kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia tuan-tuan rasa bangga insya-Allah. Dan yang kedua saya nak ajak tuan-tuan malam ni, kita nak buktikan cinta kita kepada Nabi. Sungguh ke tuan-tuan kita sayang kat Nabi? Ramai orang Melayu dakwa dia sayang Rasulullah. Ya, bila berarak tadi dia kata, ya Habibi, ya Muhammad, kan, wahai kekasihku, wahai Muhammad. Ya tuan-tuan, tadi adik-adik kita nasyid tadi, ya Gharami. Oh tu Pak Syekh tu tuan-tuan ya. Ya Gharami, apa makna gharam? Gharam tu makna cinta kasihku. Ya tuan-tuan, kita ungkapkan ya kasih dan sayang kepada Nabi Muhammad. Tapi sungguhkah cinta bagai dikata? Tuan-tuan, malam ni kita nak cek. Sungguhkah bagai dikata aku cinta padamu ya Rasulullah, atau kata-kata hanya di bibir belaka? Ya tuan-tuan, bersendikan dusta. Ya berkalang apa tuan-tuan, berkalang dusta dia panggil. Boleh jadi sungguh ke tak sungguh? Kita tengok dulu. Kita bagi laluan pada azan. Azan ni, silakan. Jadi malam ni tuan-tuan kita nak tengok senarai semak bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya macam ibu-ibu lah. Selalu suami kata I love you my darling. Kan? Itu suami nak kata cinta. Kadang-kadang suami yang menyatakan cinta dekat isteri ni, apa yang dia cakap dengan apa yang dia buat tidak memaparkan cinta. Bini dia minta gelang, dia bagi penampar. Bini ajak keluar makan, dia bagi penampar juga. Bini minta baju raya, penampar juga. Tapi I love you my darling. Tapi I selalu baling-baling. Kan? Ini tuan-tuan maknanya bohong. Kadang-kadang kita kata kita cinta, tapi tipu belaka. Dia malam ni kita tengok satu-satu. Saya nak bagi kat tuan-tuan, cara mudah tuan-tuan ingat. Ada 7S. Tuan-tuan hafal 7S. Sebagai sayang, tanda cinta, sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, S yang pertama iaitu sambut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda sayang yang pertama, macam dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq, macam dibuat oleh Sayyidina Ali, macam dibuat oleh sahabat Nabi yang lain, Sayyidina Umar, Osman dan berbagai-bagai sahabat yang lain. Mereka ini buktikan dengan cinta mereka ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang mengajarkan Islam, mereka ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sebagaimana ayat 31 ya dalam surah Ali Imran, Allah menyatakan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Muhammad, andai kata kamu cinta padaku, maka ikutlah aku, nescaya kamu dicintai Allah dan diampunkan segala dosa-dosa. Tuan-tuan, disebut dalam ayat Quran bahawa kalau sayang dekat Nabi, ikut Nabi. Apa makna ikut Nabi? Beriman dengan Nabi SAW. Jangan tiru macam Abu Talib dengan Abu La'ab. Kata sayang tapi tak mau ikut Nabi Muhammad. Bila Nabi ajak kepada Islam, mereka tidak beriman kepada ajaran Nabi Muhammad. Itu yang dikatakan sambut. Ya tuan-tuan, sebagaimana sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi ni tuan-tuan digelar As-Siddiq sebab apa? Dia bagi dia seluruh yang diucap oleh Nabi tak payah kaji-kaji. Peristiwa tuan-tuan Isra' dan Mi'raj, orang kata inilah peristiwa yang boleh menggugah iman Abu Bakar. Orang pun datang, Abu Bakar nak cerita,
Nak cerita kat hang Ta'ah Abu Bakar, sahabat kamu Muhammad gila. Dia kata aku tahu dia tak gila. Macam mana kamu kata dia gila? Dia kata dia dakwa dia naik ke langit malam tadi. Dia pergi ke Madinah, dia pergi ke Masjidil Aqsa Palestin. Lepas tu dia naik ke langit, turun satu malam yang sama. Sahabat kamu ni gila. Kata Abu Lahab kepada Abu Bakar. Abu Bakar tanya soalan, adakah yang kamu cerita ini diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, memang dia cerita. Tadi baru kami dengar ceramah dia dekat Bukit Safa. Dia cerita, ni bukan rekaan, ni betul-betul. Kan, kata Abu Bakar, kalau itulah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, aku yakin 100%. Aku yakin sepenuhnya. Apa sahaja yang disebut oleh Nabi pasti benar. Bukan sekadar itu, banyak lagi yang diceritakan oleh Nabi. Semuanya aku percaya belaka. Ini tuan-tuan, sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma na'akum anhu fantahu. Apa yang Rasul bawa, terima, beriman, yakin, ambil. Dan apa yang dilarang, hendaklah kamu tinggalkan. Ini makna sayang yang sebenar-benarnya. Abu Bakar tak pernah pertikai sebarang ajaran Nabi. Beriman. Nabi cerita yang ni dosa, yang ni pahala, yang ni akhirat dibangkitkan, yakin dengan Nabi. Kita kadang-kadang kata sayang dekat Nabi, tapi hadis Nabi main tapis-tapis. Betul lah ustaz, yang ni Nabi kata, tapi takkan nak ikut semua. Takkan nak ikut semua kok ustaz no. Boleh cakap macam tu tuan-tuan. Dia kata memanglah tu ada. Memanglah ustaz. Kita ni memanglah kalau mati ustaz, memanglah ada azab kubur, tapi tapinya ada. Ya tuan-tuan, memanglah tapi memang tapi lagi tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Yakin. Apa makna yakin? Percaya dan mantap keimanan itu dalam hati. Nabi kata dosa-dosa, yakin adanya hari akhirat, adanya berkat, adanya dosa, ada pahala, ada malaikat, ada hari pembalasan, yakin adanya hari dibangkitkan semula, ada syurga, ada neraka, yakin dengan seluruh ajaran Nabi Muhammad. Sambut tuan-tuan, sambut ajaran Nabi Muhammad macam penduduk Madinah. Orang Madinah tuan-tuan sayang kat Nabi. Apa dia buat? Dia sambut ajaran Nabi. Batu orang Madinah, bila Nabi sampai kat Madinah tuan-tuan, orang Madinah, seluruh pelusuk Madinah kosong kerana pergi ke sempadan, ke pintu masuk Madinah, beratur ramai-ramai tunggu kedatangan Nabi. Tak sabar-sabar nak mendengar ucapan Nabi, dan mereka nak beriman dengan Nabi. Tak dengar ceramah nak beriman dah. Orang Madinah ni hebat sungguh. Kita dengar ceramah tak beriman lagi. Dengar ceramah pilah ustaz boleh belah. Astagfirullahalazim. Dia kata orang Madinah tuan-tuan, dia tunggu Nabi. Tengok Nabi datang daripada jauh, spontan masing-masing bernasyid. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Orang Madinah ucap spontan tuan-tuan ya. Dia kata apa? Tala'al badru alaina. Bulan purnama sudah mengambang ke atas kami. Bulan purnama. Orang Madinah tunggu bulan purnama tuan-tuan. Jangan main. Dia tak tunggu lain pada bulan purnama. Bulan purnama tu maknanya ungkapan bertuah. Nabi Muhammad datang bawa tuah. Bulan purnama datang mengambang kepada kami. Min saniyatil wada'i. Yang datang daripada arah saniyah. Arah Nabi datang tu dia panggil saniyah. Wajib syukru alaina. Wajib kita ramai-ramai pakat syukur kepada Allah. Mada'a lillahi da'. Kerana Rasul ini datang bawa ajak kita kepada Allah. Tu syukurnya. Nabi datang bukan bawa pembangunan ke kota Madinah tuan-tuan. Nabi tak bawa di belakang saya kontraktor nak bina lebuh raya. Ya, pilih saya janji akan bina masjid baru, lebuh raya baru. Ya, dah sebaik. Nabi tak bawa yang tu tuan-tuan. Sahabat Nabi buat masjid sendiri je. Dia tak nak lebuh masjid terbesar tapi tak ada orang, tak nak. Dia nak buat sendiri. Nabi kata buat sendiri masjid, ambil pelepah tamat, pacak-pacak, semayang ramai-ramai.
Sahabat Nabi tak tunggu Nabi buat pengumuman, masjid terbesar yang dapat memenuhi di dalamnya 70,000 orang akan dibina kalau pilihlah saya. Kalau Nabi kata gitulah tuan-tuan, Nabi tak kata pun ya tuan-tuan. Ya, Nabi buat masjid yang dibina di atas dasar takwa kepada Allah Ta'ala. Nabi bawa da'alillah, bawa manusia menuju kepada Allah, bawa iman, bawa Islam, bawa syariat, bawa akidah yang benar. Mereka kata syukur kerana Rasulullah datang. Kami keluar daripada kegelapan, kami ikut agama Allah, bawa kami dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tuan-tuan, ni yang pertama, sambut ajaran Nabi. Agak-agak tuan-tuan ada tak perasaan macam tu? Saya yakin tuan-tuan ada, sebab tuan-tuan sudah beriman dengan Nabi SAW. Mantapkan lagi keimanan. Kita dah sambut ajaran Nabi, maka kita pergi step yang kedua, sayang Rasul. Ya, step yang kedua tuan-tuan, S juga. Apa S yang kedua? Suka apa yang Nabi suka, benci apa yang Nabi benci. Itu step yang kedua. Dah beriman dengan Nabi, apa bukti? Tuan-tuan, apa Nabi suka, kita suka. Ni saya tulis dalam buku saya. Tuan-tuan tunggulah, insyaAllah minggu depan kalau keluar di pasaran, saya muatkan dalam tu tanda-tanda orang sayang kat Nabi. Ya, dengan hujah-hujah dia lah sekali. Contoh-contoh sahabat cinta Rasul, dan bagaimana kita nak buktikan cinta kita juga kepada Rasulullah. Sahabat Nabi tuan-tuan dulu suka minum arak. Oh, kalau di Madinah tuan-tuan minum arak. Tapi kita pelik zaman sekarang ni tuan-tuan, ada lagi orang Melayu ni tiru orang zaman Jahidah suka minum arak. Astagfirullahalazim. Masa berarak juga, minum arak juga. Astagfirullahalazim. Ya tuan-tuan muslimin dan muslimat, sahabat Nabi suka minum arak tuan-tuan sebelum masuk Islam. Madinah tu tuan-tuan, orang Madinah ni, dia kalau ada pokok tamar tuan-tuan, buah tamar tu kalau dia masuk lebih diperam, buah tamar pun jadi arak. Tamar ni tuan-tuan kalau peram dalam tempayan, dia akan menggelegok, masa tu jadi tamar, jadi arak tamar. Kalau ada anggur akan direndamnya dan dijadikan arak juga. Favorite tuan-tuan. Masa tu tak nama lah jenis stout ke tuan-tuan, tak adalah Carlsberg, tak adalah. Tapi memang arak lah juga tuan-tuan ya. Orang Madinah ni suka minum arak pada zaman dahulu. Bila tuan-tuan Nabi sampai, Nabi tak suka minum arak. Nabi ni jenis manusia yang minum daripada awal benda baik belaka. Nabi minum susu ibu, tak ada minum susu lembu, tak ada tuan-tuan. Nabi masa budak-budak tak ada minum susu lembu, Nabi minum susu ibu dan ibu susu. Lepas tu Nabi minum susu kambing. Ya, orang buat kajian susu yang terbaik dalam dunia ni, yang pertama susu ibu, nombor 2 susu unta, nombor 3 susu kambing. Dan inilah yang diminum oleh Nabi SAW. Nabi minum air yang suci. Nabi tak pernah minum pun arak dalam perut Nabi, tak ada arak. Mula-mula Nabi sampai, tapi sebab permulaan Islam, Nabi tak suka. Tapi Nabi tengok saja dulu, dakwah dulu suruh masuk Islam. Tapi tengok tuan-tuan, bila turun ayat Quran, pengharaman arak ni ada 3 step. Yang pertama, Allah jelaskan arak itu ada baik ada buruk. Fikir sendiri dulu. Orang Madinah pun mula fikir, ya betul juga, mabuk tak apa bagus. Turun ayat kedua, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Allah kata jangan hampiri solat dalam keadaan mabuk. Kalau nak minum, lepas mayang baru boleh minum. Solat isyak dulu, lepas isyak minum. Nak solat subuh tak boleh minum dah. Kalau nak minum pula lepas mayang subuh. Kan? Dah kurang dah sikit. Akhirnya bila turun ayat Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya arak, judi, bertenung nasib, berhala, keji, kotor, berhala berdosa, arak berdosa, judi berdosa, haram, kerja syaitan, tinggalkan. Orang Madinah tuan-tuan serta merta sami'na wa ata'na. Masuk dalam rumah, ambil tempayan, dicurahkan di lorong-lorong Madinah. Jadi banjir arak Madinah hari itu tuan-tuan. Lalu depan rumah sahabat air arak tu tuan-tuan, dicurahkan tempayan, bukan satu, banyak tempayan budu. Ya tuan-tuan, isi arak belaka. Kalau Kelantan tempayan budu. Ya, di Madinah tak ada budu, ada arak belaka. Curah habis. Kenapa? Sebab Nabi tak suka, Allah tak suka.
Tuan-tuan, sayang apa yang Nabi sayang. Sahabat Nabi, tuan-tuan, mereka hidup tiru macam Nabi. Tuan-tuan, tiru macam Nabi. Nabi kata, aku ni kalau ikut hati, siapa tak semayang berjemaah, aku nak bakar rumah dia kalau ikut hati aku. Sahabat Nabi, tuan-tuan, tak ada semayang seorang, berebut-rebut datang semayang berjemaah, takut Nabi marah. Sahabat Nabi takut Nabi marah, kerana marahnya Nabi berarti kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ada tak tuan-tuan, bila kita nak buat sesuatu, tanya, ni Nabi suka tak yang kita buat ni? Ya tuan-tuan, ni Nabi sayang tak apa yang kita buat, ke Nabi benci? Kalau kita fikir macam tu, sah, kita sudah sayang kepada Nabi. Ya, orang sayang kat Nabi, dia buat sesuatu, dia tak tanya, ini fashion terkini sensasi ke? Ini orang puji ke tak puji ke? Tak. Dia tanya Nabi suka ke tak suka. Tuan-tuan, kalau buat kenuri, baru ni saya, tuan-tuan, ada orang telefon, ya, tengah-tengah tu dia telefon, dia kata, Ustaz, ya, waktu lebih kurang dalam tengah hari lah, saya nak pergi nak semayang zuhur tu, ada orang telefon, Ustaz, ya, saya ni tengah berada di majlis perkahwinan ni, saya nak tanya Ustaz ni, ya, apa dia? Dia orang minta saya ambil beras kunyit tabur kat pengantin. Boleh ke tak boleh tabur beras kunyit kat pengantin? Saya kata boleh kalau pengantin itu 2 ekor ayam, silakan. Ayam jantan dengan ayam tina tengah bertanding, taburlah beras kunyit bagi dia makan. Boleh. Tapi kalau lanang dengan wedok tu orang, jangan. Itu bukan ayam, saya kata. Oh, tak boleh. Ya, saya kata tak boleh. Itu dosa kerana meniru perbuatan orang-orang yang kafir. Ya, dan sebagainya. Oh, dia kata tak, nasib baik saya tak buat lagi. Oh, cancel. Marah adik-beradik dia tak nak buat. Ambil beras kunyit tabur atas kepala pengantin, dia tak nak buat, dia cakap Ustaz cakap tak boleh. Marah adik-beradik kat dia. Mandai lengkau. Tok Imam pun buat, Tok Imam kepala kurapat kan. Oh, Tok Imam mula dulu bid'ah je kan. Oh kan. Dan kadang Tok Imam ni dia pakai buat je ikut arahan makmum. Mana boleh. Makmum kena dengar Tok Imam, kau imam ke aku imam? Kau dengar elok ni, aku imam, kau makmum ikut aku. Kan. Ni tak Pak Imam renjis, oh renjis. Pak Imam boleh renjis, syaratnya panggil anggota bomba bagi basah pada muka. Kan. Astagfirullahalazim. Maknanya kita kena fikir tu. Kalau kenduri kahwin kita ada dengan berbagai-bagai hiburan yang tidak menepati kehendak Islam, ada DJ, agaknya Nabi suka tak? Ya, agak-agak perkahwinan macam tu ada tak zaman sahabat? Zaman sahabat ada gendah iring pengantin, tapi lagunya yang dipersembahkan qasidah memuji Allah, memuji perjuangan Islam, memuji Nabi SAW. Macam adik-adik kita tadi main gendang kan, sedaplah, tapi puji Nabi. Tak apa, ini main gendang tuan-tuan, dil tu pagai tuan-tuan, dia kena mengena tak kena kahwin dengan hati sudah jadi gila. Ya tuan-tuan, pengantin jadi sasau belaka sebab didoakan oleh DJ. DJ tu pun banas. Kalau ada ustaz tengah makan, dia tak pasang lagu Hindustan. Dia kata oleh kerana Ustaz Fazali Omar sedang makan, ya, kita berhibur seketika, dan untuk Ustaz terimalah lagu Selimut Putih untuk Ustaz. Untuk Ustaz Selimut Putih tuan-tuan. Ustaz nak makan pun tuan-tuan meleleh air mata. Oh, jangan main. Bila Izrail datang memanggil, jasad tersujur di pembaringan. Boleh makan ke Ustaz tuan-tuan dengar lagu tu? Allah tu sedap Ustaz, jangan main. Tengok-tengok Ustaz makan lambat tuan-tuan, tu sedap, lambat habis. Oh, dia tengok Ustaz belum siap, tak apa, lagu kedua pergi tak kembali untuk Ustaz. Ustaz makan belah, jangan datang lagi dah. Tuan-tuan, lepas tu mula nak pasang lagu Karut Marut. Nabi suka tak agak-agaknya. Pengantin perempuan tengok-tengok, ya Allah, tudung tak pakai. Pengantin perempuan cukur bulu kening, ya Allah, Nabi suruh cabut bulu ketiak. Ini angkat bulu ketiak, ya Allah, kutu tu buat rumah kat situ. Saya pelik tengok orang perempuan sekarang, ya Allah. Kadang-kadang dia tak sedar ni masjid, datang nak angkat nikah macam nak pergi gereja. Ni pakai ni tirai putih letak atas kepala, tak gila ni tuan-tuan. Tirai ni tuan-tuan, langsir tu orang pakai dekat langsir lah, dia pinjam buat renda belakang tuan-tuan, yang nampak badan. Ya tuan-tuan, ada orang pakai tudung sekarang ni, tudung yang nampak pada body, kain langsir tingkat, dia buat baju pengantin.
Nampak ketiak tu imam pun gelabah nak akad nikah. Tak tengok rugi, tengok dosa jawab. Pak imam pun tengok terbeliak je mata. Aku nikah akan daku dengan dikau. Pula tu imam terbalik tuan-tuan. Duk tengok ketiak pengantin. Astagfirullahalazim. Di Kuala Selangor hari tu Imam Aslin dia halau satu pengantin turun masjid. Hang ingat gereja ke hang pakai lagu ni? Pi tutup. Aku tak mau akad nikah. Aslin dia clear kan. Pi cari kain. Apa pakai nampak ketiak depan tu imam. Kan. Dia tak larat tengok tuan-tuan. Ada setengah imam bini hudur tengok juga tuan-tuan kan. Imam tua bini hudur nampak dia tak boleh tahan. Kan. Tengok dosa tak pasal-pasal. Mana nak dapat berkat? Tuan-tuan, Nabi suka ke perempuan cukur bulu kening? Saya tengok pelik sungguh orang perempuan ni. Bulu kening elok dah pergi cabutnya. Yang cabut pula Pak Andam. Pak Andam tu kata kita orang je yang kenal cita rasa perempuan katanya kan. Pak Andam tu. Malam-malam tuan-tuan lembut, siang jantan, akak berat boleh tu. Jangan main. Tuan-tuan haram lagi berdosa. Perempuan diandam oleh Pak Andam. Sekarang yang paling popular. Pak Andam, lelaki yang jadi-jadian, malam jadi perempuan, siang jadi jantan. Kadang-kadang dia siang malam jantan separuh, perempuan separuh. Cabut bulu kening perempuan ni. Dia kata tak elok ni. Bulu kening ni dicipta oleh Allah, dia pergi kondem. Nabi kata Allah laknat perempuan cabut bulu kening. Allah laknat perempuan asah gigi. Nabi kata Allah laknat perempuan pakai sanggul macam bonggol unta, dilaknat oleh Allah. Nabi tak kenal, kita suka sangat. Sanggup bayar mak anda mahal-mahal. Ya, sanggup bayar kukiran mahal-mahal. Tapi yang Nabi suka tak nak buat. Nabi suka kita datang masjid. Nabi suka kita bersedekah. Nabi suka kita buat kenduri. Yang kenduri itu tidak ada unsur-unsur haram. Nabi suka kita tegakkan hukum Islam. Nabi suka kita ni senyum dengan orang, pemurah, pemaaf, penyayang. Yang tu yang kita tak buat tuan-tuan. Jadi cuba hari ni cek balik apa yang kita buat ni Nabi suka ke Nabi marah. Tu tanda sayang yang kedua. Tanda sayang yang ketiga, F yang ketiga, sebut nama Nabi selalu, sebut cerita Nabi selalu. Sebab pepatah Arab kata, dalam pepatah Arab dia sebut man ahabba syai'an aktsara min zikrihi. Siapa cinta kepada sesuatu, disebut sesuatu itu selalu berkali-kali. Macam mana nak sebut Nabi? Cara sebut dia cerita kat anak kita. Nak Nabi kita ni namanya Muhammad. Kan orang tua-tua dulu kan raja sebut nama Nabi. Tapi sayang dia sebut kat anak dalam bahasa Arab. Anak tak faham, dia pun tak faham. Tapi kira sebutlah kan. Kadang-kadang duduk saja-saja. Saya ingat dulu budak umur 7 hari. Apa orang tua-tua buat? Dia panggil kumpulan berzanji. Baca kat budak ni. Pegang buayan. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim. Budak dalam buayan umur 7 hari. Faham ke budak tu? Bapak budak sampai 70 pun tak faham juga kan. Tapi sebut pilah kan. Wa ba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad. Allah kan. Wa muhayyan kasyamsi minka mudhi'u. Allah. Tanya dia, apa dia Pak Imam kata? Entah-entahlah. Dia dekat tuan-tuan kan. Tak faham, tapi sebut jugalah kan. Kita boleh sebut tuan-tuan ke anak kita selalu kisah Nabi. Nak makan tangan kanan. Sebab Nabi tak suka orang makan tangan kiri. Kan sebut Nabi tu. Nak kau pakai macam ustaz tu serban. Nabi suka pakai serban. Nak kau tutup aurat nak. Sebab Nabi tak suka orang buka aurat. Sebut nama Nabi. Selalu sampai anak kita tahu yang mana Nabi suka, yang mana Nabi tak suka. Sebab disebut berkali-kali. Tu yang Nabi sebut dalam hadis. Adibu auladakum bisalasi khisal. Nabi kata didik anak kamu di atas 3 perkara. Yang pertama hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kamu. Yang kedua tilawatil Quran, didik anak kamu pandai baca Quran. Yang ketiga ma'rifatil halal wal haram, didik anak kamu sampai kenal halal dengan haram. Ni Nabi kita kalau nak tidur ni macam ni. Nabi suruh bangun awal nak kan dan sebagainya. Bapak saya dulu kalau tidur lepas subuh dia marah. Dia kata, bangkit.
Jangan tidur tengah hari. Nabi kata siapa tidur tengah hari jadi papa kedana. Tengok dia kaitkan dengan hadis Nabi. Orang tua-tua dulu kadang-kadang dia tak tahu sangat hadis, tapi dia kaitkan cerita Nabi. Ya, bapak saya masa sakit, tuan-tuan. Sakit bapak saya ni nak bawa kepada sakaratul maut dia. Apa dia buat, tuan-tuan? Antara dia, ya, antara yang dia buat, dia panggil kumpulan qasidah burdah ni. Macam adik-adik kita tadi buat persembahan tu kan. Suruh baca qasidah tu sebelah dia. Bapak saya, kan? Suruh baca. Kita pun duduk sama-sama. Dah bapak kita tak boleh bangun lah. Nak dengar kisah Nabi. Maulaya salli wa sallim daimal abada. Tenang dia duduk dia dengar. Bapak saya tak boleh bangun. Nak dengar cerita Nabi. Ala habibika khairil khalqi kullihim. Tuan-tuan, dalam keadaan sakit dia nak dengar qasidah dibacakan cerita Nabi. Bapak saya tu imam, dia faham lah sikit-sikit bahasa Arab ni. Agar tuan-tuan, dulu masa saya kecil saya hafal qasidah burdah ni. Sebab kerapnya orang kampung jemput kami buat persembahan. Kalau kenduri, tuan-tuan, malam Jumaat tu, kalau tak baca Yasin, kita buat persembahan ni lah. Orang kampung tak faham pun. Saja nak dengar cerita Nabi tak faham, tapi nak dengar juga kan, tariklah. Tuan-tuan, dalam qasidah-qasidah yang adik-adik kita tarik tadi, kita tariklah buat persembahan. Nak dengar sebut, lepas tu selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu je, tuan-tuan. Tak faham pun, tapi nak dengar juga, tuan-tuan. Ini orang sayang kepada Rasulullah. Dia seronok mendengar nama Nabi disebut-sebut, cerita Nabi diulang sayang. Tuan-tuan, minggu ni dah berapa kali dengar ceramah cerita Nabi. Dengar lagi dan lagi. Kita pelik kadang-kadang mengaku cinta Nabi, tapi cerita Nabi tak suka dengar. Yang diulang tayang cerita Labu and Labi. Ada pakcik-pakcik sampai 80 kali dah tengok Labu and Labi. Gelok semacam seronoklah cerita Labu Labi, Ustaz. Berapa kali pakcik dah tengok? 85 kali kata dia kan. Dengar ceramah Nabi sekali je, tuan-tuan. Alah, dah dengar dah, malas nak dengar dah, sama je kata dia kan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat. Yang ke berapa? Yang ketiga. Ya, tuan-tuan, yang keempat dah. Yang keempat, tanda sayang kepada Rasulullah. Yang keempat, selawat selalu kepada Nabi SAW. Hari ni tuan-tuan dah berapa kali selawat. Kadang-kadang makcik-makcik yang dekat dapur tu lebih banyak beletih daripada selawat. Loh, siapa makan bersepah lah rumah ni. Tak larat kemas lah aku boy. Padahal duduk dengan suami je, kan ada orang lembus. Kan? Suami kata aku lah tu, kata kat aku menikah dua baru tahu. Dak akan kata kat Pak Hang, kata kat orang lain. Kadang-kadang banyak beletih daripada selawat dekat Nabi. Kadang-kadang jumpa ahli-ahli persatuan pengumpat saman, nak ngumpat je. Selawat tak selawat juga. Kan? Kita orang laki-laki ni pun ada panggil huduhnya. Kadang-kadang duduk jumpa kawan kat kedai kopi, ngumpat isteri masing-masing. Engkau tengok TV tu, Smackdown tu. Tu gambar Rikishi dengan Undertaker. Bini aku huduh macam Rikishi tu. Dia kata bini dia. Kawan tu kata, okey juga tu, bini aku lagi teruk, dia kata. Macam dugong je kan. Ngumpat bini masing-masing kat kedai kopi, lagi teruk orang lelaki ni. Selawat tak nak, ngumpat je kuat gitu ni. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan ya, orang dulu-dulu, kalau tuan-tuan tengok orang Melayu dulu, orang Jawa dulu, malam-malam kita nak tahu rumah Melayu, orang Islam, senang je. Lalu kat bawah rumah dia, dengar bunyi selawat kepada Nabi. Waktu mana dua-duakan anak nak tidur kan? Dulu-dulu mak saya sama. Adik nak tidur masuk dalam boyan, ya Nabi salam alaika. Itu lagu orang tua ya. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika.
baring bapak kita sebelah mak bapak tidur dulu tuan-tuan. Subhanallah. Dulu-dulu rumah orang Islam malamnya dua benda je berkumandang. Kalau tak ngajar anak baca Quran, dia akan selawat dekat Nabi. Sebab itu rumah dulu aman, damai, tenteram. Walaupun miskin, tak bergaduh anak beranak. Saya ingat saya kecil-kecil dulu, dalam rumah saya hanya ada satu bilik tuan-tuan. Lepas tu saya pandai nyanyi lagu di pondok kecil. Saya pernah duduk di pondok ni. Saya lahir kat pondok. Pondok Kepala Batas, pondok. Balik kampung, duduk pondok juga. Bapa orang miskin. Tuan-tuan. Sebab tu kalau saya buat persembahan, saya boleh nyanyi. Di pondok kecil, di pantai ombak. Siapa ingat rumah tu tepi sawah tuan-tuan? Ya, ombak sawah tu. Saya boleh feeling tu tuan-tuan. Berbuih putih, beralun-alun. Terbayang saya rumah saya dulu tuan-tuan. Masa air penuh tu, Allah tuan-tuan, nostalgia. Saya bawa anak-anak pergi tunjuk, ni tanah abah duduk dulu macam ni pondok. Sekarang dah tak ada lah pondok kecil tu tuan-tuan. Tapi tu kami miskin. Tapi bapak anak 14 tuan-tuan, miskin-miskin pun. Ya, bapak anak 14. Isteri 4 tuan-tuan, jangan main. Oh kan. Tapi isteri yang pertama meninggal, dia kahwin lain lah kan. Jadi dia kumpulkan 2 je meninggal, dia meninggal dah meninggal. Tapi nak ceritanya duduk pondok je. Tapi kenapa aman damai bahagia? Sebab tuan-tuan, rumah tangga diserikan dengan selawat, dengan Quran. Rumah tangga disinari dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam rumah ada apa sekarang? Karaoke. Tak karaoke, pasang TV, lagu macam-macam ada. Oi, kadang-kadang lagu rock ada. Bapak minat Hindustan. Oh, bapak minat Hindustan. Gali. Ingatkan nak tarik aljan, rupanya gali. Astagfirullahaladzim, agali lakjah kan. Mak minat lagu apa pula? Mak minat lagu lama. Pujaan hatiku marilah. Tu mak punya minat. Astagfirullah. Anak minat lagu rock. Kawan, jangan makan kawan. Oh ye. Oh kan anak tu. Cuba bayangkan betapa serabutnya satu keluarga, macam-macam ada kan. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Dulu-dulu sama je hobi. Bapak saya minat selawat, saya minat selawat. Mak saya suka baca Quran, saya suka baca Quran. Hobi dikongsi bersama. Itu rahmat daripada Allah Ta'ala. Ya tuan-tuan, saya nak kata sikit. Ya, orang selawat apa dapat? Ya, orang selawat ni apa dapat? Saya nak cerita kat tuan-tuan, berkongsi satu kisah seorang sahabat Nabi. Dia datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, ni kisah ini dinukilkan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitab dia. Dia kata ada seseorang sahabat Nabi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak mengadu masalah rumah tangga. Rumah tangga ni tak terterang. Sebab, yang banyak sebab lah. Dia kata isteri saya pun marah-marah dengan saya. Sebab apa? Makanan tak cukup. Kambing saya, ya Rasulullah, susu tak ada. Macam-macam lah saya ni. Apa nak buat? Apa tip-tip, ya Rasulullah? Nabi kata, amalkan 3 perkara. Amalkan 3 perkara. Amalkan apa? Yang pertama kata Nabi, ni sebelum masuk rumah, amalkan 3 perkara. Sebelum masuk dalam rumah kamu, buat ni dulu. Hal lain kemudian kami sud. Kabat ni dah semayang dah puasa dah jadi orang beriman bagus dah. Tapi Nabi kata tambah 3 perkara. Apa dia? Yang pertama Nabi kata amalkan. Sebelum masuk dalam rumah kamu, hendaklah kamu bagi salam terlebih dahulu. Nampak simple tuan-tuan sunnah Nabi ni kan. Salam, Allah senang aja tuan-tuan. Tapi payah nak buat. Berapa ramai di kalangan kita susah nak bagi salam. Bila balik rumah, maaf, buka pintu. Balik ni, oh, siapa di dalam, aku di luar. Oh kan, macam-macam tuan-tuan. Nak bagi salam tu susah tuan-tuan kan. Nampak senang. Nabi kata bagi salam dulu. Ada apa pada salam? Tuan-tuan tengok salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiap-tiap kali bagi salam kita doa 3 benda. Selamat, rahmat, berkat. 3. Nabi kata dah bagi salam, orang jawab salam, jangan masuk lagi. Duduk depan pintu, selawat dekat aku 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. 3 kali.
satu selawat dapat 10 rahmat. 3 selawat 30 rahmat. Tuan-tuan, subhanallah. Kita duduk depan pintu, doakan rahmat Allah masuk dalam rumah. Saya nak cerita apa itu rahmat. Rahmat ni tuan-tuan bukanlah nama orang je. Ya, ada orang kata rahmat itu orang. Siapa nama rahmat itulah rahmat. Kan? Siapa nama nikmat itulah nikmat. Apa makna rahmat? Tuan-tuan, rahmat ini tuan-tuan adalah kasih sayang, limpah kurnia, belas kasihan daripada Allah yang bila dicurahkan oleh Allah ke dalam hati manusia, berkasih sayanglah ia. Bila dicurahkan oleh Allah dalam rumah tangga, berbahagialah ia. Tuan-tuan, saya nak bawa contoh tuan-tuan. Dia rahmat ini nilai tambah daripada nikmat. Kita ada nikmat, kadang-kadang tak ada rahmat. Contoh dia bini lawa. Bini lawa ni orang panggil nikmat. Ustaz, bini ustaz lawa. Nikmat Allah bagi dapat kahwin bini lawa. Tuan-tuan. Tapi adakah semua nikmat bini lawa itu bertukar menjadi rahmat? Ada kalanya tidak. Ada setengah-setengah orang kahwin bini lawa, rupanya bini dia mami jaruk. Tuan-tuan, memang bini aku lawa, mulut leza, dah lah mulut busuk, lawa pula, tapi mami jarum rupanya leza kan. Masuk tak pandai, komplain kuat. Kan. Lama-lama bercerai dengan bini sebab tak ada rahmat, tak serasi, tak best, tak seronok. Ada orang tuan-tuan kahwin dengan artis. Masa nak kahwin dulu wedding of the year. Berapa nilai antaran perkahwinan? 33,333 ringgit 3 sen. Semua ada 333. Tengok-tengok kahwin 3 bulan 3 hari 3 jam 3 minit 3 saat cerai tuan-tuan. Baru 3 bulan je. Tuan-tuan, astagfirullahalazim. Kenapa tak ada rahmat daripada Allah Ta'ala? Tak ada kesyamalah sayang menyayang tuan-tuan. Antara satu sama lain hilang sudah kasih dan sayang. Tuan-tuan, itu kita nak rahmat masuk dalam rumah. Selawat duduk di pintu, masuk bersama dengan 3 selawat tadi. Tuan-tuan, 30 rahmat daripada Allah. Nabi kata jangan masuk lagi, baca 3 qul. Baca qul Allah dulu. Baca qul Allah. Baca 3 kali. Sebab baca qul Allah, insya-Allah syaitan akan berhenti, tak jadi masuk. Tuan-tuan, syaitan nak ikut dah. Tiba-tiba dengar kita baca qul Allah, dia cabut tuan-tuan. Insya-Allah rumah tangga aman damai. Kata Imam Suyuti, orang yang aman lepas tu datang jumpa dengan Nabi, kemudian berseri-seri wajah. Dia kata, ya Rasulullah, hilang sudah masalah rumah tangga. Kambing sudah mula susunya banyak, ya Rasulullah, berkat. Itu nak cerita tuan-tuan, keberkatan daripada mengamalkan ajaran Nabi dan keberkatan daripada selawat kepada Nabi. Ulama menyebut orang selawat kepada Nabi ni ada berapa dia dapat? Yang pertama, siapa selawat kat Nabi 1 kali dapat 10 rahmat daripada Allah, yang saya sebut tadi. Yang kedua, siapa selawat kepada Nabi, Allah akan hilangkan stres daripada hati dia. Tahukah tuan-tuan, orang Malaysia sekarang ini hampir juta dah tuan-tuan ada dalam bahaya penyakit stres. Saya dengar pengarah kesihatan Malaysia sebut, antara penyakit yang paling cepat berkembang di Malaysia adalah penyakit stres. Tuan-tuan, polis paling stres di antara jabatan kerajaan. Mana tak stres, kena jaga roblok lagi. Diarahkan untuk jaga, orang nak berjalan je, nak tengok-tengok stadium kan tuan-tuan. Dulu-dulu dia tak bagi. Sekarang alhamdulillah polis dah tak stres dah. Nak tengok-tengok je lah, kami tengok je. Kan bagus tu tuan-tuan, sama-sama tengok kan. Saya tanya polis baru ni macam, best lah ustaz, tak ada orang pun tak marah, kami pun tak marah, relax je. Okey lah. Dia baru ceramah kat balai polis dua malam lepas kan. Okey lah, dia katakan kita nak gaduh. Ada orang atas tu arah kita kacau, sekat orang marah dia pun stres dia tuan-tuan kan. Bila dia sekat orang yang disekat pun stres, maka stres menyetreskan tuan-tuan kan. Sama-sama stres teruk tuan-tuan. Dia dah mana tak boleh tidur malam, kena tunggu cuti tak dapat, teruk dia tuan-tuan kan. Jadi sekarang kuranglah sikit stres kan tuan-tuan kan. Nak pergi stadium, pergilah tengok stadium Merdeka pun taklah, jalan sama-sama kan. Okey je tuan-tuan kan. Tapi kajian mendapati polis nombor 1 paling stres, nombor 2 cikgu paling stres, kata Kementerian Kesihatan. Cikgu dia pun tak stres. Tuan-tuan, budak darjah 1 berak dalam kelas, kencing dalam kelas kan. Saya tengok YouTube tadi, ada 2 orang doktor gaduh dengan cikgu. Anak dia kena pindah kelas. Dia pergi tumbuk meja. Kan.
gaduh. Akhirnya bila polis datang, dia tunggu gaduh pula dengan polis gari dua-dua orang, doktor suami isteri. Tu saya tengok dalam YouTube, astagfirullahalazim. Dia ni doktor apa agaknya salah makan ubat, orang bagi kat orang, dia makan sendiri. Tuan-tuan, dua-dua doktor pula tu, tuan-tuan. Stres jadi doktor, agaknya dia teruk, dia jadi doktor ni rawat orang banyak sangat, tuan-tuan. Jin orang tu pindahkan dia ke, wallahu a'lam. Ya tuan-tuan, saya terkejut tadi tajuk dalam Fak Khabar Metro ke saya buka tadi, dua doktor mengamuk kan. Dua doktor mengamuk. Astagfirullah. Saya pergi ceramah hospital Kedah, balik cuti saya pergi ceramah hospital Kedah. Saya kata orang Al-Ustaz ni kena jagalah. Hari tu saya malu, saya kata. Saya malu pasal apa? Masuk sahabat doktor hospital nak terjun daripada hospital. Malu kapni, saya kata. Saya ceramah kat Selangor, saya malu. Saya kata doktor jangan buat lagi. Terjun bangunan ni biarlah pesakit, jangan doktor. Kan. Ini doktor nak terjun pesakit pula, sabarkan. Sabar doktor, mai saya buat masuk wad kan. Tuan-tuan kan. Doktor pula stres, tuan-tuan kan. Teruk. Hari tu masuk Fak Khabar kan, tuan-tuan. Macam-macam. Ada satu doktor tu stres, dia jalan kaki. Jalan daripada hospital tu orang yang kan tak masuk kerja. Jumpa kat mana tu, dia jalan kaki. Orang tanya, doktor, orang tanya dia mana? Tak tahu di mana dia jalan kaki. Orang stres ni, tuan-tuan, dia tak tahu. Astagfirullahalazim. Boleh, tuan-tuan, ni orang stres. Kenapa ramai sangat orang stres? Suami stres, isteri stres. Yang stres ni asyik nak menyetrika orang ni. Stres trika, tuan-tuan kan. Stres ni, tuan-tuan, akibat daripada jiwa kita yang bergejolak. Akibat daripada jiwa yang keluh kesah, yang tak tenteram dan tak tenang. Jadi antara rawatan dia ialah selawat banyak-banyak kepada Nabi. Ya, tuan-tuan, orang sana kurang selawat. Ibu-ibu kalau stres, ya, suami nak kahwin dua, jangan menangis. Jangan duduk dekat dapur. Betapa malang nasibku. Nyanyi kat dapur tu dah tua huduh pula. Nyanyi. Suamiku kahwin lagi, tinggal daku seorang diri. Untuk nangis kan, orang kata sudahlah. Masa tak nyanyi pun hodoh, nyanyi lagi hodoh kan. Astagfirullahaladzim. Habis tu dah buat apa, laki dah kahwin dah. Habis tu saya jumpa satu orang kakak dekat sinilah, tuan-tuan. Dia minta nasihat, suami dah kahwin dua dah. Dia minta nasihat saya kata kakak reda je lah. Kakak umur 55 dah, nak mengamuk, stres buat apa? Baik kakak happy je, tapi jangan buat happy macam orang gila, tentu ngilang-ngilang je. Kakak 5 tahun dia lagi paling-paling banyak pun umur yang baki. Nikmatilah umur tu untuk ibadat kepada Allah. Ini suami seronok, bini muda lawa, kakak dah tua. Duduk nangis pula kan. Suami balik kerja dengan penyapu. Dah lari tak larat, suami lagi tak balik kan. Saya kalau bagi kaunseling senang dia macam tu je, reality. Kan saya kata, kakak buat muka, kakak dah lah tua. Buat muka hudud lagi, suami tak nak kan. Sekarang kakak ceria. Kesian ke anak-anak yang kakak buat tak ceria, bahal. Kakak pun tak syok, suami dia buat dek je, dia kahwin bini muda lawa kan, masalahnya. Kakak yang tak lawa kan. Kalau kakak buat macam ni, saya rasa umur 5 tahun pun tinggal setahun setengahnya meninggal kakak ni dengan ni. Stres kan. Payah cakap dengan ustaz. Dia sungguh saya jenis realiti, bukan fantasi punya cerita kan. Saya cuba kakak tenang-tenangkan diri beribadat kepada Allah. Habiskan baki, laki tak balik tak apalah. Tak ada kacau, kakak kan menopause. Laki tak kacau kan bagus, tak pun masalahnya. Duduk ibadat kepada Allah sementara nak mati kan. Ini mati dalam duka. Allah, Tuhan ku cabutlah nyawa aku, mati terus kan. Pandang muka kan. Mati dalam duka, buat apa? Selawat dekat Nabi. Bila laki balik nak naik geram, Allahumma salli ala Muhammad. Macam-macam selawat boleh buat kan. Adik-adik tadi kan. Ya. Salatu bisalamil mubin fi nuqtatit ta'in ya gharami. Kan tirulah kan. Apa-apa yang anak-anak kan ikut sukalah kan. Kalau tak sedap tak usah tirulah, nanti hodoh sangat kan. Selarat bagi mana yang kita rasa sedap kan. Kadang-kadang saya sendiri pun stres. Anak 10 tuan-tuan, nasib baik bini seorang. Orang tanya ustaz ni, anak tak gaduh ke? Gaduh. Saya kata anak saya bukan robot.
Anak saya bukan anak patung, boleh susun almari elok je. Anak saya berebut roh. Dulu saya pakai kereta padat kan balik kan. Anak tu kata tak cukup, tak muat. Saya beli kereta besar. Kereta besar sama juga kan. Anak dah makin besar. Dulu dia kecil, dia besar tuan-tuan. Dia buka depan tangan, kena abang tolak, adik tolak, biasa. Habis tu macam mana? Kan kita nak bagi tenang. Saya nak bagi tenang. Setiap kali jalan jauh balik kampung, saya pasang selawat dalam kereta saya. Sama-sama anak-anak kan. Kita selawat kan. Macam-macam lah selawat. Nak sampai Kedah tu tidur habis. Kita tengok kat belakang tu kan. Tenang aja. Bapak pun tenang, stresnya hilang. Selawat lah kan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Daripada kita pacaran, lebih baik kita solawatan. Kan anak-anak pun ikut. Anak saya minat tu lagu Wali Band tu kan. Lagu Wali Band tak apa tuan-tuan. Jangan syaitan band, jangan bagi anak dengar. Kan anak saya dia ikut kan. Kadang-kadang lagu apa tasar tu anak saya pandai. Saya tak hafal lah kan. Budak-budak suka. Tak apa, pasang selawat kepada Nabi, InsyaAllah ada ketenangan. Baik tuan-tuan, kelebihan selawat, InsyaAllah Nabi kata orang paling dekat dengan Nabi pada hari akhirat untuk dapat syafaat Nabi siapa? Orang yang paling banyak selawat kepada Nabi, InsyaAllah. Baik, baru berapa S tuan-tuan? Saya pun lupa dah 5 S. Jadi kita masuk S seterusnya tuan-tuan. Jadi S yang seterusnya, sunnah Nabi dipelajari, dihayati dan diamalkan. Nabi sayang kat kita tuan-tuan. Orang sayang kat Nabi ni antara tanda dia menghidupkan sunnah Nabi. Tuan-tuan, Nabi kata, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati kana lahu mi'atu ajru syahid. Nabi kata siapa-siapa yang menghidupkan sunnahku di waktu ramai umatku menjadi rosak, maka untuk mereka pahala 100 mati syahid. Tuan-tuan, bukan senang akhir zaman. Nak hidupkan sunnah Nabi payah tuan-tuan. Ni antara sunnah, saya nak cerita sunnah Nabi ni ada kecil ada besar. Yang kata sunnah seluruh perjalanan hidup Nabi dari sekecil perkara sampai sebesar perkara. Saya nak cerita kecil contohnya. Sunnah Nabi kalau nak masuk dalam tanah, Nabi tuan-tuan masuk dengan langkah kaki kiri. Nabi doa kat luar tanah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'isi. Ni anak kita kat pasti apa? Ustazah dia ajar berlagu lagi. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'isi. Masuk dengan kaki kiri. Tuan-tuan kenal pasti tak kaki apa tuan-tuan masuk dari dalam tandas? Pakai masuk je sambil cakap kat telefon. Ya, aku nak berak je. Lepas ni kau tengah berak cakap telefon. Aku tengah menerah ni nanti. Ya, sekejap. La ilaha illallah. Kita kadang-kadang terkejut tengah berak ni. Kita ingat kawan tu cerita dengan kita. Kita kata, siapa pulak sebelah sana? Dah lampu tak ada. Dia tanya kita, kau buat apa tu? Tanya aku, rupanya tak. Dia sembang dengan kawan dalam telefon. Tuan-tuan, astagfirullahalazim. Tu baru kereta masuk tandas. Tuan-tuan, ya, kita masuk tandas ni ada sunnah dia, duduk mencangkung dia, berdehem dia, tuan-tuan, basuh dia. Kadang-kadang masuk tandas tu tuan-tuan pakai ambil kemaluan, pakai tonyoh kat dinding keluar gitu je tuan-tuan. Balik orang rumah terkejut ada kapur dekat keluar dalam kan. Pakai tak basuh tuan-tuan, semayang macam astagfirullahalazim. Ni contoh-contoh tuan-tuan berlaku dalam masyarakat. Masuk masjid Nabi suruh masuk kaki kanan, dia masuk kaki kiri. Sebalik tuan-tuan. Doa masuk masjid langsung tak apa. Nak makan. Tuan-tuan, saya malam tadi tuan-tuan ceramah dekat penjara Sungai Buloh. Saya tengok dia makan dengan pengarah penjara Sing. Dia orang Sing, tuan-tuan kan. Duk makan dengan saya. Bagus tuan-tuan.
Saya duduk perhati dia. Saya baca doa, dia angkat tangan. Tuan-tuan. Lepas tu saya nak makan dengan tangan. Dia kata saya pun saya tak nak makan dengan sudut, saya nak makan dengan tangan. Lagi bagus. Kan. Ting tu dengar ceramah saya daripada luar tu, tuan-tuan. Duduk makan sekali dengan saya. Pengarah penjara Sungai Buloh, tuan-tuan, duduk makan. Kita kadang-kadang malu nak makan dengan tangan ni. Sunnah Nabi, tuan-tuan, Nabi makan dengan tangan. Nabi ambil makanan biasa 3 jari. Kita ni segenggam sekali solat pura, kami lekat meninggal, tuan-tuan. Astagfirullahaladzim. Nabi makan buah dulu. Nabi ambil yang dekat dulu. Kita kadang-kadang ni nak tunjuk gelang ibu-ibu. Ambil kami kat sana tu. Padahal kat sini ada lauk, ambil sana. Ni nak tayang ni, mami jarum ni, tuan-tuan kan. Astagfirullahaladzim, tuan-tuan. Makan, kadang-kadang makan tak habis. Alah, tuan-tuan kan. Konon-kononnya kita orang ada standard. Makan dalam pinggan, biarkan. Nanti takut orang kata kebulu. Nabi sudah makan, jilat, tuan-tuan. Jilat jari ni, jilat jari. Kita segan nak jilat jari depan orang. Allah takut orang kata kebulu. Sunnah Nabi, apa nak malu? Jilat, tuan-tuan. Jilat dah habis semua, baru basuh. Sebab di situ doktor kata ada cecair yang boleh, enzim yang dikeluarkan boleh menyebabkan tuan-tuan berlakunya pengazaman. Kita kalau nak buat sunnah Nabi segan. Tuan-tuan, tu yang kecil. Jangan kira yang besar, yang kecil ni segan. Ya, sunnah Nabi solat, tuan-tuan, sampai sakit solat berjemaah. Yang ni pun payah nak buat, tuan-tuan. Ya, kita buat masjid lagi besar, lagi kurang orang, lagi banyak tiang, tuan-tuan. Kadang-kadang masjid besar ni bilang penceramah nak bagi seronok, bilang kali dengan kipas ni. Pakcik, kipas aku tengok duduk you. Kan, baru seronok ceramah. Saya ceramah kipas banyak kan, batang-batang nyum kami banyak. Seronoklah. Dan dalam 5 orang je pakcik tu pun bakal jenazah laka dengar ceramah. Ya, tuan-tuan. Pakcik tengok ceramah bakal jenazah ni, tuan-tuan. Ustaz nak ceramah pun tak syok. Belum apa-apa dah tidur siap dah, berdengkur keluar bunyi khurah-khurah dah, tuan-tuan kan. Jadi ustaz mengajar pun tak seronok. Sebab Allah tak datang masjid. Ya, tuan-tuan, sunnah Nabi memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu contoh sunnah yang kecil. Sunnah yang besar, tuan-tuan, lagi orang tak tulis sunnah Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah, tegak negara Islam. Sunnah. Ramai orang sambut Nabi takat pakai sugi je, pakai serban saja, minyak atar saja. Nu sunnah Nabi yang besar, tegak negara Islam. Tuan-tuan, diabaikan oleh banyak negara umat Islam. Ya, ada yang merdeka 60 tahun tak tegak hudud Allah lagi, tak tegak hukum Allah lagi, menafikan kewajipan, berdolak dalik dan berbagai-bagai alasan untuk tak kembali kepada syariat Allah. Merdeka bukan lama, tapi lagi renggang dengan Nabi SAW. Sunnah Nabi dalam bernegara, dalam bersiasat, dalam berekonomi, tuan-tuan. Ya, Nabi Muhammad ni kita kena contohi. Saya nak cerita panjang, tuan-tuan, tapi tuan-tuan belilah buku-buku sekarang di pasaran banyak, tuan-tuan. Ya, saya nak tunjuk contoh. Malam ni saja saya bawa satu buku. Ya, tuan-tuan beli kat Pasar Jawa belakang. Tajuk buku ni Insan Teladan Sepanjang Zaman. Insan teladan sepanjang zaman. Tuan-tuan pergi cari, baca buku ni. Kisah Nabi dengan cara makan, kisah buah-buahan Nabi suka macam mana, kisah penggunaan minyak, bagaimana Nabi guna, Nabi makan roti, bagaimana Nabi berkeluarga, bagaimana Nabi layan penduduknya dan sebagainya. Ada, insya-Allah sebahagianlah. Dia nak buat banyak, tuan-tuan, tapi sebahagiannya tuan-tuan boleh tengok dalam buku Insan Teladan Sepanjang Zaman. Ini antara contoh. Tadi saya tengok di pasaran banyak lagi buku lah. Mendidik isteri cara Rasulullah. Ya, tuan-tuan, menjadi ketua keluarga cara Rasulullah. Banyak lagi. Jadi hidupkan sunnah Nabi ni, kita hidupkan. Baru tanda sayang ya kepada Nabi SAW. Ya, tuan-tuan, ada dalam satu hadis yang Nabi SAW cerita kepada kita tanda orang sayang. Ya, tuan-tuan, ada Nabi kata, Nabi sebut, man ata'ani faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa hidup dalam hidup dia taat, ikut aku, taat pada aku. Ya, yang mana aku suruh, yang mana aku buat dia ikut dan akut, itulah tanda sayang. Dan bila dia sayang, dia akan dapat masuk syurga bersama-sama dengan aku. Baik, tuan-tuan, yang keberapa dah tu? Yang ke-6. Ya, yang ke-6, yang ke-7. Yang ke-7 iaitulah ya, suka sifat macam sifat Nabi. Tuan-tuan, kita nak tengok pada malam ini
Agak-agak tuan-tuan, ada tak tuan-tuan pernah tengoklah ya, tengok cermin diri sendiri, tengok agak-agaknya muka kita ada tak muka Nabi? Ada tak tuan-tuan? Rasa-rasa tak ada kot tuan-tuan. Lubang hidung kemek belaka malam ni, kan bab tu pun susah kita ya. Tapi jangan susah hati, tak apa tuan-tuan, walaupun lubang hidung kemek tak apa, asalkan ada sifat macam sifat Nabi ya tuan-tuan. Allah jadikan kita macam-macam bangsa, macam-macam keturunan, takkan semua orang hidung macam hidung Nabi. Hidung macam labu-labi pun tak apalah, tapi syaratnya ada perangai macam perangai Nabi. Tuan-tuan balik tanya isteri, jangan tanya orang lain. Sayang, ya abangku sayang. Kalau sayang lah kan ya. Kalau orang Kedah dia panggil Mak Hang ya. Mak Hang masa aku nak tanya apa dia, apa hang nak tanya apa? Kan orang Kedah kasar sikit. Orang Jawa bapai, mai, orang Jawa sentiasa kan ya. Tapi senang orang Jawa nak kahwin dulu. Lepas bi, mak bi, senang kan. Orang Jawa senang kahwin dulu. Lepas mak bi kan. Orang Melayu susah, mak hang, pak hang, ayo kan. Ya, tapi tak apa, tanya, wahai isteriku yang tercinta, apakah pandanganmu terhadap kekanda? Ya, adakah kekanda ini bersifat seperti Nabi pada pandangan dinda yang tercinta? Jawab si isteri, dia kata, abang nak jawapan yang bodek ke jawapan yang sebenarnya? Kan. Jawab si isteri ya. Si suami kata, yang sebenarnya lah, wahai sayangku, minta maaflah, abang lebih bersifat dengan labu-labi daripada Nabi. Sejak kahwin sampai sekarang, abang lah yang paling malas ibadat. Abang yang paling kedekut, seperti Haji Bakhil bin kedekut, abang lah juga ya. Ada orang kadang-kadang suami kedekut, dia telefon saya tengah malam, Ustaz, saya ni ada peluang ni. Peluang apa kak? Saya boleh curi duit suami malam ni. Boleh tak saya curi duit suami? Saya kata, kenapa nak curi kak? Suami saya kedekut Ustaz, beras pun tak beli, makan kuat, beli beras pun tak nak. Saya geram ni, dia buat kebetulan dia lupa dompet ni, Ustaz ni boleh curi tak? Saya kata, kak jangan curi kak, tak boleh. Habis tu nak buat macam mana? Beras ambil aja, saya katakan. Jangan curi. Curi hak orang, ini hak kakak kewajipan suami dia tak tunai, ambil je lah kan. Jangan curi. Astagfirullahaladzim. Suami kedekut tuan-tuan. Bila tengok anak yatim datang rumah, dia kata, anak yatim tak boleh pegang duit banyak-banyak. Dia cakap, ni perangai. Tengok Nabi SAW yang tuan baca kitab berjanji ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat-tawadhu. Allah orang kampung katakan, apa makna entah. Tuan-tuan, saya kadang-kadang saya marah kata tu imam kampung. Tok imam kampung ni, dia suka baca kitab berjanji sampai dia batalkan kuliah ustaz. Ustaz, bulan ni bulan Rabiul Awal, ustaz tak payah datang ngajar. Saya kata kenapa? Sebab kita nak baca kitab berjanji. Saya kata dia macam Tok Imam baca sedap sangat. Dia cancel kuliah-kuliah orang. Macam baca sedap, dah lah baca tak sedap, tak faham pula. Kan? Cancel 12 hari tak ada kuliah. Dia baca pula tu, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu'i. Allah kan nak baca buat apa? Jatuh baik tak payah. Dia kata ustaz tu ada, bagi ustaz baca terjemahan ngada-ngada. Saya marah tu imam. Tuan-tuan jangan marah, saya boleh marah. Nak imam nak murid saya belaka, tua-tua pun ngaji kat saya. Dia kata macam baca sedap sangat, malas ngaji nak baca je kan. Ada orang kampung lah, dia malas ngaji. Kadang-kadang ustaz datang, dia balik ke imam ni, malas ngaji sungguh lah. Jadi imam malas, makmum kata I follow tu imam kan. Sama je makmum dengan dia, malas. Tuan-tuan, apa makna tuan-tuan? Nabi SAW sangat pemalu ia, sangat tawaduk. Ni sifat Nabi, pemalu. Tuan-tuan, dia tak perangai malu. Orang sebelah pergi masjid, kita tua-tua tak pergi masjid, tak malu ke tuan-tuan? Dah tua-tua pakai seluar pendek, tak malu. Tua-tua duduk petang-petang, duduk depan rumah. Apek sebelah rumah tengok ayah, wah tengok lu, wah telingat wah punya atuk. Sebiji lo selupa. Wah punya atuk, dia punya hobi pakai seluar pendek macam lu lo. Setiap kali wah tengok lu pakai seluar pendek, meleleh air mata. Agaknya wah punya atuk sudah pergi mana. Agaknya
Lu dengan dia nanti lulut satu tempat. Oh, lasa-lasa. Bila mati nanti nampak gaya lu dengan orang punya atuk satu neraka. Kan. Sama-sama pakai seluar pendek lo. Kan. Tuan-tuan, tak malu kat orang kafir. Kadang-kadang orang asli pun naik pelik. Dia kata aku tak apalah orang asli pakai macam ni sebab aku kekal dengan keaslian, tak ada supermarket. Bini Tok Batin dengan bini dia sama je. Rambut afro gebang-gebang melawat orang asli. Tok Batin kata ni suku mana pula ni? Rambut serupa dengan kita. Dia tengok ni. Tu yang ajak orang asli tumbuk tu tuan-tuan. Orang asli tu tegur bini dia. Dia ajak Tok Batin. Buat ni. Kat masuk YouTube tuan-tuan nak tumbuk Tok Batin. Tok Batin kata datang tempat kita tunjuk something semak kita kan. Tok Batin marah. Tuan-tuan tengoklah YouTube kan. Ajak Tok Batin tumbuk tak kepat. Tak nak kata bodoh taklah, tak cerdik je lebih kurang kan. Orang Jawa kata jangan kata bodoh, tak goblok je kata dia kan. Tok Batin bini dia tu tak pakai tudung, patutlah dia Tok Batin. Ya kan tuan-tuan. Ni terupa tak malu tuan-tuan. Malu. Tua-tua tak pandai baca Quran, tak malu ke? Malulah tuan-tuan. Setiap kali orang bagi surah Yasin, mata tak nampak, cermin mata lupa bawa kata dia kan. 80 tahun dah helah terupa je tuan-tuan kan. Astagfirullah. Malu. Nabi sangat pemalu. Kemudian Nabi apa lagi? Yuhibbul fuqara wal yatama wal masakin. Nabi sangat cinta kepada fakir miskin, anak yatim. Nabi tuan-tuan dengar orang miskin, ya Allah sangat baik. Nabi ni tuan-tuan, apa-apa yang dia ada bagi rakyat dulu, rakyat fakir miskin. Kita apa macam tuan-tuan? Kalau tuan-tuan jadi pemimpin apa macam? Rakyat diutamakan ke nak bagi anak dulu? Ini anak aku Ahmad Albab yang punya. Ini stesen minyak anak aku yang punya. Contoh ni tuan-tuan kan. Sebiji macam jin tu tuan-tuan kan. Ini harta siapa? Stesen minyak ini anak aku yang punya. Ini perkapalan anak aku yang punya. Jangan kau tentuh ini Ahmad Albab yang punya. Tuan-tuan, Nabi mana ada macam tu? Anak Nabi mana ada kaya? Dia tuan-tuan, Nabi bagi rakyat dia rasa berlaku tuan-tuan. Ni hebatnya Nabi. Kan salah anak kita kaya tak salah. Jangan ambil hak orang. Ya tuan-tuan, tiru macam Nabi. Jangan tiru macam tuan-tuan, labu-labi jangan. Ya tuan-tuan, balik cerita tadi. Itulah yang saya nak cerita tadi. Tuan-tuan, apa dia yang saya nak sebut kat tuan-tuan? Iaitu kita ni tuan-tuan, dah selawat dah tadi tuan-tuan. Apa dia saya sebut kat tuan-tuan ni, lupa dah banyak cerita sangat. Iaitu sifat macam sifat Nabi SAW. Nabi ada tabligh, menyampaikan, kita kena sampaikan Islam pada orang. Nabi ada fatanah, cerdik. Cerdik ni tak mudah kena tipu. 60 tahun kena tipu, orang minta maaf sekali kena tipu pula tuan-tuan kan. Jangan. Ya, saya minta maaf lah, bagilah peluang sekali lagi. Kena tipu 60 tahun lah. Pirah hampir kelain lah kan. Jangan nak tipu lagi. Kami zaman internet, kami kenal lubang hidungmu. Itu fatanah cerdik tuan-tuan. Jangan bodoh tuan-tuan kan. Contoh kan. Saya tanya kawan saya orang Terengganu. Saya kata apa halnya hampa Terengganu ceramah 5 minit bodoh kan. Rupanya bodoh bagi orang Terengganu ni pemanis cakap. Kalau buat ini bodoh kan, pemanis cakap je. Kawan saya kata sebab ramai ingat orang bodoh, kena sebut bodoh kat sikit supaya orang sedar kata dia bodoh kan. Macam-macam tuan-tuan. Fatanah ni cerdik, pandai pilih pemimpin, cerdik, pandai pilih kehidupan, pandai pilih suami, cerdik. Tu fatanah lah. Dia pandai menilai antara buruk dengan baik, fatanah. Pandai tuan-tuan mengatur kehidupan. Sebab kita semua nak menuju ke akhirat. Pandai bahagi masa. Jangan tak cerdik tuan-tuan. Ada jawatan sikit dah tak sempat nak solat. Tak boleh. Kena cerdik fatanah. Kemudian tuan-tuan, tabligh amanah. Tuan-tuan kena ada amanah. Sidik dan amanah ni sifat Nabi. Ada lagi lah sifat-sifat kemuliaan. Kena tiru sabar macam sabar Nabi. Pemurah macam pemurah Nabi. Pemaaf macam pemaafnya Nabi. Tuan-tuan, tengok Nabi bila jadi ketua negara, tawan kota Mekah. Tuan-tuan, pembunuh anak dia ditangkap kerana cuba melarikan diri daripada Mekah. Ada satu orang tuan-tuan, masa anak Nabi Zainab nak hijrah, dia ni jadi dia buat roblok lah tuan-tuan dengan arahan daripada Abu Lahab. Dia ni kerja polis Mekah tuan-tuan, pegawai pangkat bawah je.
Tapi bos diarah kata kanan politik daripada Abu Lahab, dia kena gunalah kuasa. Jadi dia pun guna kekerasan. Tak bagi Zainab ni pergi ke Madinah. Dalam tolak-tolak tu jatuh Zainab daripada unta. Zainab jatuh, tuan-tuan. Zainab tengah mengandung cucu Rasulullah. Bila mengandung jatuh gugur. Panik pengawal tadi. Dia punya takut, akhirnya dia lepas. Zainab pergi ke Madinah, tuan-tuan, darah meleleh daripada Mekah tu. Sampai kering di tengah jalan. Sampai dekat Madinah, Zainab sudah hampir kehabisan darah. Jatuh daripada unta dia dan tak berapa lama meninggal selepas dia sampai dekat Madinah. Tuan-tuan, orang ramai sangat marah kepada polis guard Mekah pada masa itu. Orang cari, orang kata kalau jumpa jaga kau, menyebabkan kematian cucu Rasulullah dan anak Rasulullah. Dia ni bila dengar Nabi nak sampai dekat Mekah, tuan-tuan, dia dah takut, panik. Akhirnya, tuan-tuan, dia cuba larikan diri. Bila dia cuba larikan diri, tuan-tuan, ditangkap oleh pengawal-pengawal. Tuan-tuan, di luar kota Mekah. Bila kena tangkap saja, dibawa jumpa dengan Nabi. Nabi tengok muka dia, Nabi kenal. Inilah pengawal yang dulu menyebabkan kematian Zainab. Nabi tanya, kenapa kamu nak lari? Aina tafir? Kenapa kamu nak lari mana? Dia kata, afiru minka ya Muhammad. Khaifan minka, aku takut. Kamu balas dendam kat aku tak sengaja, hai Muhammad. Aku tahan dia je, dia jatuh. Aku takut kau bunuh aku hari ni. Nabi kata, aku lama dah maafkan kamu. Baliklah rumah kamu. Balik hari ni semua orang yang duduk dalam rumah selamat. Siapa duduk dalam majarah selamat, siapa duduk dalam rumah Abu Sufyan selamat. Pergi balik. Pakak balik. Orang terperanjat, tuan-tuan. Kalau kita jaga. Sekarang masa aku. Balas dendam selalu, tuan-tuan. Kita ni, kita lama dah geram ni kan. Apa, gila aku kau jaga kan. Jangan, tuan-tuan. Ni bukan sifat Nabi. Ya, tuan-tuan, sifat Nabi pemaaf. Hebatnya Nabi sebagai seorang insan yang pemaaf. Dan lah saya nak suruh ikhlas sama dia. Sambung perjuangan Nabi. Ni, tuan-tuan, Nabi berjuang menyebarkan Islam. Kita tolong buat sebarkan Islam. Nabi tegakkan Islam, kita tegakkan Islam. Sambung perjuangan Nabi. Buat kata satu lagu nasyid. Saya nak tutup dengan lagu nasyid ni, tuan-tuan. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu. Pahit getih perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu. Habis dah, suara tak larat, tuan-tuan. Tak apa. Yang tu tuan-tuan kena buat sebuah show waktu lain kali lah. Tapi nak ceritanya, kita nak susuli lembaran sirah Nabi, nak sambung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam janji kita, Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah menatap wajahmu, akan kami coba mengamalkan sunnahmu. Nak amal sunnah Nabi, nak sambung perjuangan Nabi. Tuan-tuan, inilah akhirat kita. Barulah terbukti cinta kasih sayang kita benar-benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan, cukup sekadar itu yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat memahami dan menghayati, insya-Allah. Dan sebelum tutup, tuan-tuan, saya ada iklan sikit. Sebagaimana biasa saya pergi ceramah mana-mana, saya tolong bawa beberapa produk daripada Darul Quran. Tuan-tuan, ada 2 Darul Quran. Satu Darul Quran daripada Perlis. Tuan-tuan, ada buku yang dikeluarkan sebagai kutipan dana Darul Quran tersebut, iaitu 40 hadis penghuni neraka. Tuan-tuan, na'udzubillah. Tuan-tuan buat senarai tembok, ada tak masuk dalam kumpulan tu. Ada buku tu sebahagian, ada tak banyak lah, tuan-tuan, kat belakang. Dan juga, tuan-tuan, produk susu kambing, makanan sunnah. Dan juga, tuan-tuan, jus daripada jus apple dan juga madu yang dikeluarkan oleh Darul Quran, Nurul Hasanah, Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Dan juga, tuan-tuan, ada satu lagi poster mahram anda. Siapakah yang anda haram bersalam dengan dia? Ada, tuan-tuan. Jadi sebahagian daripada
jualan-jualan ini akan dimasukkan dalam tabung pembangunan perjalanan ma'had tahfiz tersebut, insya-Allah. Dapatkan barang-barang tersebut, membeli sambil menderma, insya-Allah, kepada Darul Quran ini, tuan-tuan. Ini sebagai tanda cinta juga kepada Nabi SAW. Kita menyumbang dan memberikan sumbangan kepada ma'had tahfiz yang banyak, alhamdulillah, di negara kita ni sekarang ni. Tuan-tuan, mak bapak sekarang ni, ya Allah, gairah nak jadikan anak dia hafaz Al-Quran. Tahun ni mana-mana ma'had tahfiz buka, memang ramai orang minta masuk. Alhamdulillah, satu fenomena yang bagus, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi saya minta maaf ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, anda kata dalam ceramah saya yang panjang lebar ni, agak-agaknya sebab saya rasa lapar ni, saya kira panjang ni, tuan-tuan ni. Tuan-tuan tak tahulah, lapar lagi teruklah saya rasa. Saya pun lapar dah. Jadi tuan-tuan, minta maaf anda kata tersasul, terkasar dan sebagainya, minta maaf. Yang penting ialah kalau ada baik, ambil dan amalkan. Kalau ada salah, sama-sama kita perbetulkan, insya-Allah. Aqulu qali hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.